Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita tengok teknik SND SNR. Sebelum ni kita ada update bahawa gold dia akan sampai ke target TP ni lah, dan dah sampai pada supply yang dekat. Jadi tak apa, kita teruskan lah. Tapi dia tak ada create apa-apa demand zone. Cuma dia ada create satu, orang kata satu resistance kat sini. Kemungkinan dia boleh rebound sini lah, ya. Ini untuk teknik SND SNR. Dia ada SNR, tapi cuma SND dia ke bawah ni. Dia belum buat apa-apa lagi SNR yang baru. Cuma pada time frame kecil adalah SND dekat sini. Tak apa, kita jauh observe market gold ni. Cuma dia dah sampai TP lah. Terima kasih. Assalamualaikum.